Daw akan update semua pelaburan Daus dalam stok, kripto dan juga emas, especially bulan 11 ini yang kita tahu dia sedang sangat-sangat berdarah lah sekarang ni. Jadi pada bulan lepas Daw dah berjaya mencecah RM490,000. So Daw rasa korang dah tahulah bulan ni mesti takkan kecapai. So kalau nak tahu korang kena tengok video ni sampai habis. Jadi guys, sebelum nak mulakan, pastikan korang dah join grup Telegram dan juga grup WhatsApp Daus dengan tekan saja link di bawah. Korang boleh pilih sama ada korang nak join grup kripto, grup stock ataupun grup general finance. Dan pastikan korang juga dah follow Daus dekat Instagram juga ya, @dausdk37. Tapi sebelum itu, kepada penggemar shopping online, Daus ada berita baik untuk korang semua. Nak beli dulu, bayar kemudian, boleh je dengan Pay Later by Grab. Bukan saja boleh jimat lebih, tapi korang boleh pilih ansuran 4, 8 ataupun 12 bulan. Pilihlah ikut bajet sendiri. Senang kan? So apa lagi? Jom cuba Pay Later by Grab. Jadi kita akan mulakan update dengan kategori stok dahulu. So kita akan mulakan dengan apps Wahid Invest. So guys, di Wahid Invest, Daus telah pun melabur sebanyak RM58,000 dan hasilnya sekarang adalah Daus sedang mengalami untung sebanyak RM13,300 dan total duit yang Daus adalah campur modal dan juga untung adalah RM71,000. Jadi guys, Daus dah labur dalam Wahid Invest ni memang agak lama, iaitu daripada bulan Julai 2021. Invest sikit-sikit, now amount dia dah jadi banyak, sikit-sikit lah menjadi bukit. Sekarang bagi Daus memang bukit lah amount ni. Dan portfolio yang Daus labur adalah US stock, which is 97.5% melabur ke dalam halal ETF, which is dalam ni ada sekitar 200 company lebih lah, company US yang di mana dia patuh syariah. Dan apabila kita masukkan ke dalam kita punya sell dan tara penurunan guys, daripada 72k hampir 73k menurun kepada 71k. So memang tak boleh buat apa-apa lah, semua benda jatuhkan. Jadi kalau korang berminat nak guna Wahid Invest, pastikan daftar guna kod DAUSDK supaya korang mendapatlah free reward RM10. Tapi untuk dapat reward tersebut, korang kena deposit minimum RM300 dan pastikan korang biarkan duit tersebut dalam Wahid Invest selama minimum 30 hari lah untuk dapat reward RM10 tersebut. Now kita pergi kepada app kita yang seterusnya adalah Ria. Tadi guys, Ria ini adalah apps daripada MyASMB. Ria ini adalah Robo Investment Advisor. Dia akan memilihkan pelaburan untuk korang lah. Tapi korang kena jawab soalan dulu. Jadi di Ria ini, korang boleh nampak Daus sedang mengalami untung sebanyak RM198 ataupun 2.62%. So dekat Ria ni Daus masih bernasib baik lah sebab masih lagi untung. Sebab kita tahu Ria ini memang dia terlalu stagnan. At one pun pernah rugi bulan 4 hari tu, and then sekarang dah untung, tapi sekarang keuntungan ini dah menjadi kecil lah sekarang. Dah tak untung banyak dah macam hari tu. Hari tu 4% lebih, 5% pun, 6% pun dah pernah capai lah dengan Ria ni. So dah drop banyak untuk dalam masa 1 bulan saja. Tapi berlakunya penambahan modal yang ketara lah dekat sini. Jadi disebabkan oleh penambahan modal yang agak ketara ini, Ria Daus mengalami peningkatan daripada 6.9k meningkat kepada 8.1k. Tapi kalau ikut farm punya performance, kita rugi tau. Jadi kalau korang berminat nak guna Ria, pastikan daftar Ria guna kod ni supaya korang mendapat free reward RM10, tapi kena deposit dululah minimum RM100 ke dalam mana-mana fund yang adalah dalam Ria ni. Dan ingatkan portfolio Daus adalah very agresif. Jadi now kita pergi kepada Momo pula. So dekat Momo ini Daus membeli stok Malaysia dan juga stok US. Jadi untuk stok Malaysia Daus ada membeli KJTS, EcoShop dan juga Tenaga. Jadi untuk KJTS Daus rugi banyak, negatif 16%, manakala EcoShop Daus untung 18%. Ini adalah harga yang dapat ketika IPO lah, sampai sekarang Daus masih hodl. Dan untuk Tenaga ataupun TMB Daus rugi negatif 9%. So bila kita campurkan untung dan juga rugi yang dua ini, maka profit bersih Daus floating lah. Floating profit bersih Daus adalah RM87 saja. So memang Daus faham lah, pelabur Bursa Malaysia semuanya sedang pisang lah sekarang kan, banyak rugi kan. Tapi tak apa, nasib baik Daus melabur dalam US stock dan kita lihat, tada, US stock Daus memang semuanya hijau-hijau belaka. Tak ada satu pun merah guys. Sebab US stock semua memang terdemun lah kan, especially sejak pada Trump bulan 4 hari tu. Jadi guys, dekat sini Daus ada melabur dalam Broadcom di mana dah untung 39% tau. Dan Futu dah untung 5%, which is ini dah drop banyak. And at one point pada minggu ini juga, pada bulan ini, dia pernah rugilah sampai negatif 1% lebih. Tapi sekarang dia dah recover sikit, jadi dah tak nampak merah lah. Kalau merah tadi dah tak cantik kan. Jadi ada MGK dah untung 30%, Nvidia untung 33%, SPUS untung 17%, VO untung 12% dan juga VT untung 7% lebih. Jadi kalau korang lihat dekat sini, semua ini mostly adalah ETF kecuali Broadcom, Futu, Nvidia. Yang lain semua ini adalah ETF di mana dalam tersebut ada banyaklah company dalam satu stok, satu ETF. Dan bila kita lihat dekat sini, profit Daus yang paling besar adalah datangnya daripada VOO, iaitu $5,800. Profit paling besar dalam bentuk nilai currency USD. Sebab apa? Sebab modal Daus besar lah, nampak. Dia punya MV sekarang ada
$53,000. Tapi bila kita comparekan return daripada segi percentage, yang paling tinggi adalah Broadcom 39%, which is hebat. Dan Nvidia dulu lagi tinggi tau daripada Broadcom ni, tapi sekarang dah switch sebab Nvidia memang kena hammer down sekarang. Dia memang ada ketakutan lah yang berlaku kepada pelabur Nvidia, sebab kita dapat tahu yang Google punya TPU pun okey sajalah untuk digunakan untuk dalam dunia AI, especially inference, di mana Nvidia ni lebih kepada nak training AI baru. So macam kita nampak, maybe AI dah bottleneck kot, maknanya dah tak boleh nak pergi jauh dah. So apa yang the hottest item atau benda yang di highlight sekarang adalah inference cost. Untuk kurangkan cost, maka Google mengalami peningkatan yang sangat dahsyat lah. Tapi sayang sekali dah tak membeli Google secara direct. Tapi kalau kita tengok macam MGK Fund ni kan, kita boleh scroll dan boleh nampak lah terdapatnya Google dekat sini, Google dekat sini. So dah dalam sekitar 8%, 9% lah dalam Google secara indirectly. Dia adalah dalam MGK, VOO dan juga VT ni. So itulah kelebihan melabur dalam ETF. Tapi return ni agak kurang lah sikit kan. So cuba korang komen, patut tak dah beli stok Google ni? Memang rasa gatal tangan nak beli. Tapi itulah, dia dah naik banyak. So guys, apabila kita campurkan ke semua profit unrealized tadi, maka profit terkumpul Daus adalah RM36,280 dengan bermodalkan sekitar 261k lah modal Daus kan. Korang ambil ni, korang tolak dengan ni, dapatlah modal Daus. Jadi untuk hari ni dah naik 1k, semalam naik 5k, dan korang boleh tengoklah dekat kalender ni memang naik dengan sangat-sangat banyak lah. Tapi sebelum tu dah jatuh dengan barai. So okey lah, janji tak rugi memudau ni kira okey saja. Jadi Daud akan masukkan amount ini 298,246 ke dalam kita punya sell, dan tada, kita mengalami penurunan guys, daripada 308k menurun kepada 298k. Jadi ini memang tidak pelik sebab duit ringgit kita naik dengan sangat dahsyat, duit USD jatuh dengan dahsyat. Korang tengok ni, duit ringgit kita dah 413 guys. Maknanya duit ringgit kita kuat lah. And then apabila kita melabur dalam Momo ni, especially macam Daud US stock, so kalau ringgit kuat, USD kita akan jatuhlah nilai dia. Jadi nak buat macam mana? And then pada waktu peak, Daud punya profit di Momo ini adalah 41,000, sekarang hanya 36,000, maka penurunan itu pun mengakibatkanlah kejatuhan daripada 308 kepada 298, penurunan RM10,000 guys. Jadi apabila campurkan ke semua stok kita, pelaburan in total kita adalah sebanyak RM377,000 melabur dalam stok. Nanti dia akan keluar pacak lah belakangan ni bila kita dah ada banyak comparison kan. Sekarang tak ada, saya tak boleh buat comparison. So guys, korang boleh nampak Daud sendiri pun guna Momo sebab Momo ini sangat-sangat best. Dia regulated by SC Malaysia, dan yang paling best untuk new user, orang yang baru nak daftar Momo, korang boleh dapat reward up to RM2,200 daripada Momo. Jadi cara nak claim reward ni sangat mudah. First kali daftar guna link Daud di bawah, and then korang settlekan registration, buat KYC, and then sebelum korang membuat deposit tu, pastikan korang tekan button search ke atas, korang type special deposit, masukkan kod DAUSDK37, and then baru korang deposit minimum RM1,000 untuk dapatkan free reward RM250. Jadi untuk fully unlock reward RM2,300 tersebut, korang kena buatlah task-task yang diberikan ini, dan jangan lupa claim reward korang semua di bahagian My Reward. Jadi cukup tentang stok, kita pergi pula kepada emas. Jadi ini adalah Versa Gold Daus, di mana kita akan melabur ke dalam emas gold tracker lah. Dia basically emas ETF, kita tak boleh convert menjadi emas fizikal. Jadi hasilnya di sini adalah di mana Daus sedang mengalami profit sebanyak RM4,200. Jadi guys, modal yang telah pun Daus laburkan adalah RM15,400, and then Daus untung RM4,200, maka duit Daus ada sekitar RM19,600. Jadi sebenarnya walaupun banyak kan untung RM4,200 itu, tapi itu sebenarnya bukan peak lah portfolio emas kita, sebab at one point pada bulan lepas tak lama pun Versa Gold Daus telah pun mencapai RM21,000, tapi dia jatuh. And then kita update lah dalam network update bulan lepas 18,143, and then awal bulan Daus top up lagi RM1,000, nampak peningkatan daripada 14.4 menjadi 15.4, and sekarang kita dah stabil lah around 20 ke 19k. Jadi guys, bila kita masukkan ke dalam kita punya sell, dan tada, peningkatan sebanyak RM1,500 lah kira cincai. Jadi kalau kita tengok history kita, ini adalah amount yang paling tinggi sekali emas Daus pernah alami. Jadi untuk cash plus Momo memang dah tak ada, memang kita dah kosong duit dalam cash plus Momo, semua dah pindah pergi ke Momo stock. And now untuk menggantikan cash plus Momo, Daud dah menggunakan Wahid ESA, Everyday Syariah Account di Wahid. Jadi Wahid ESA ni memang tak ada apa-apa, dia money market fund saja. So korang deposit and then biarkan sajalah dia bekerja untuk korang, dan boleh memastikan return approximately 4.29% per annum dalam bentuk USD. Jadi bom sekarang Daud dah dapat sekitar 2 sen ringgit dengan bermodalkan sekitar RM300. Jadi Daud deposit tepat tau RM300. So tak tahulah kenapa, maybe ada conversion fee ataupun transfer fee, maka duit Daud kurang sekitar 70 sen. Jadi mengambil masa jugalah untuk kita dapat balikkan 70 sen kita. Tapi tak apalah, function ESA ni memang untuk low risk dan stabil. Itulah money market fund. Jadi Daud akan deposit setiap bulan, dan kita tengoklah macam mana performance dia in future. Dan buat masa sekarang, money market fund Daud adalah 29932. Jadi kita pergi kepada kategori yang terakhir, iaitu kripto. Mesti korang tak sabar
sabar kan nak tengok berapa Daus rugi. Jadi guys, tanpa membuang masa, ini adalah kerugian Daus melabur dalam kripto. Jadi kita tengok dulu pada Solana. Untuk Solana ini Daus invest RM30 sehari dan in total sebanyak RM9,800 telah pun Daus laburkan dan hasilnya Daus rugi RM2,200 ataupun dah negatif 22%. Oh, memang pening lah Solana ni sebab sebelum ni kita dah untung banyak guys. Untung RM2,000 tapi sebabkan kita DCA hari-hari kan, and then dah macam tu dalam masa sebulan saja terus hilang semua profit dan terus rugilah. Memang dahsyat lah. And then ada juga Bitcoin Daus labur RM30 setiap hari sebanyak RM10,700 total lah untuk plan ini, dan Daus rugi jugalah RM2,000 ataupun dah negatif 90%. Jadi kalau korang ingat, ini pula adalah duit daripada Pionex trading bot yang Daus guna selama ni, and then Daus dah transfer lah, dah tutup trading bot tu dari Pionex pindah pergi ke Hatta, and then kita membuat DCA sebanyak RM1,000 setiap hari dan in total RM54,000. Ini harga kereta Myvi guys, ataupun banyaklah kereta boleh dapatkan dengan 54k, dan hasilnya Daus rugi berapa? RM10,000 kan. Daus rugi RM10,300 ataupun sama juga negatif 19% guys. Jadi bila kita campurkan ke semua kerugian kita, Daus dah rugi negatif RM14,000 ataupun negatif 20%. Jadi memang luar biasa market sekarang ni, dan Daus faham lah ramai juga yang mengalami nasib yang sama macam Daus, tapi jangan risau, bagi Daus ini adalah peluang untuk buy the dip dan kena ada kebolehan lah untuk hodl selama beberapa tahun untuk bear market ni kan. Jadi guys, kita masukkan ke dalam kita punya asal dan tada, penurunan guys daripada 78k kepada 65k sahaja. Jadi guys, kalau korang rasa ini ada peluang untuk korang membeli pada waktu yang rendah, korang boleh daftar Hatta guna kod 130421 ataupun tekan saja link di bawah untuk register supaya korang mendapat diskaun sebanyak 10% terhadap trading fee yang perlu korang bayar. So macam Daus yang beli hari-hari ini, and then amount yang besar ni, penjimatan 10% fee ni memang sangat-sangat banyak, especially in long term. So sangat rugilah anda kata korang daftar kosong saja. Now kita pergi kepada yang terakhir untuk Luno. Adakah Luno ini berjaya selamatkan portfolio kita ataupun tidak? Jadi guys, ini adalah Ethereum staking wallet Daus, di mana duit in total campurlah semua staking reward dan juga modal Daus dan juga untung ataupun rugi Daus, dah ada sekitar RM4,335 dalam Ethereum staking wallet. Dan untuk bulan ni Daus top up sekitar 2 kali, RM98 darab 2, sekitar RM196. Jadi kita tak tahulah adakah itu dapat membantu menyelamatkan portfolio kita ataupun tidak. Jadi untuk kita kira berapa kita punya keuntungan, Daus terpaksa pergi ke sini sebab Luno korang tak nampakkan berapa untungan rugi kan. Jadi bila kita update kita punya asal, dan tada, dah hanya untung RM35 saja ataupun dah 0.81% profit saja. Jadi guys, korang tengok daripada bulan lepas 37%, bulan lepas lagi 4%, bulan lepas lagi 59%, dah hampir double, tapi dia turun macam tu saja. Bulan lepas lah daripada 37% profit kepada kosong. Ni maknanya sebenarnya dah rugi lah sebenarnya, sebab kalau kita tak ada staking reward ni memang dah rugi, and then campur fee lagi memang dah rugi teruk lah. Jadi inilah crypto guys, korang nampak dia punya jatuh tu memang tak masuk akal. 30% tu perkara biasalah, memang boleh berlaku dalam dunia crypto ni. Jadi bila tengok graf ni pun memang jatuh daripada tinggi ni, dah sama level dengan modal. So nak sedapkan hati, at least kita tak rugi lah kan. Jadi guys, kita akan masukkan ke dalam kita punya asal, dan tada, penurunan daripada 5.6k turun menjadi 4.3k. Jadi guys, inilah keputusannya untuk bulan 11 ini. Daus tidak berjaya beat bulan lepas, yang mana bulan lepas RM490,000 net worth Daus, dan bulan ini telah pun jatuh kepada RM467,000. Penurunan RM23,000 guys dalam masa sebulan saja. Jadi ini adalah normal untuk Daus, sebab korang boleh nampak sebelum ini dia naik dengan sangat-sangat steady. Jadi normal lah akan ada correction, dan hopefully correction ini tidak terlalu dahsyat, sebab kalau boleh kita nak capai 500k pada tahun ni. So untuk itu pastikan korang subscribe Daus supaya korang tahu pendolan ni dah berjaya capai ke tak. Subscribe sekarang dan tekan like, dan kalau korang berminat nak guna Luno, pastikan korang daftar Luno guna kod A4JSQJ ini supaya korang boleh dapatkan reward RM75 dalam bentuk Bitcoin. Tapi korang kena deposit dulu RM260 ke dalam Luno, and then korang membuat instant buy satu kripto secara lamsam terus RM260, maka barulah korang akan terima RM75 reward tersebut dalam bentuk Bitcoin dalam masa 30 hari juga. Jadi guys, itulah update portfolio net worth Daus untuk bulan 11 2025 ini. Memang jatuh banyak, jatuh RM23,000 dalam masa sebulan. Memang perkara yang tidak best, tapi at least keuntungan Daus daripada yang lama-lama ni, daripada Pionex, daripada kripto, daripada stok, masih lagi dapat cover lah segala kerugiannya. So sebab itulah melabur long term ni dia sangat-sangat penting dan sangat-sangat best untuk menjaga mental. Short term tu memang tak boleh apa. Kalau korang baru start melabur, memang korang akan rugi, memang korang terpaksa alami, tapi korang akan lihat balik dalam masa 3 tahun 4 tahun, kerugian yang korang alami sekarang adalah tidak menjejaskan pun segala keuntungan yang korang dah buat selama ni. Jadi guys, ini adalah pie chart terhadap portfolio ataupun
ataupun asset allocation Daus. Korang boleh nampak 80% duit Daus melabur dalam stok, 15% melabur dalam kripto dan hanya 42% melabur ke dalam emas. Jadi ini memang boleh jadikan idea untuk korang set up korang punya portfolio ataupun korang analyse lah. Sekarang korang berapa persen melabur dalam stok, berapa persen melabur dalam kripto, berapa persen melabur dalam emas. So dekat sini korang boleh configure strategi masing-masing. So kalau korang ni jenis high risk taker, boleh lebihkan kepada kripto. Tapi kalau macam medium risk kepada high risk, boleh lebihkan stok. Ataupun kalau korang nak low risk, lebihkan lah kepada yang low risk lah, seperti money market fund, ASB dan sebagainya. Jadi kat sini korang sendirilah setting duit korang bersesuaian dengan strategi masing-masing, dan yang paling penting hanya invest duit yang korang sanggup risikokan saja. Jadi guys, nak ingatkan ini hanyalah net worth update. Apa yang dah labur bukanlah financial advice. Pastikan korang hanya invest benda yang korang faham saja. Jangan ikut orang tak faham. Belajar dulu, dah faham, bersedia dengan risiko, baru invest. Jangan ikut orang saja. Jadi guys, kalau korang belum lagi join grup Telegram dan juga grup WhatsApp Daud, pastikan korang daftar sekarang guna link di bawah. Dan kalau korang join, kita akan jumpalah di sana nanti. So itu saja daripada Daud. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jumpa lagi korang semua pada net worth yang seterusnya. Ciao.